14 April 1988. Sebuah kapal perang Amerika bernilai jutaan dolar akan berlayar terus ke dalam perangkap maut Iran. Pada pukul 4.45 petang, pemerhati di atas USS Samuel B. Roberts ternampak satu objek di dalam air. Kemudian satu lagi dan satu lagi, bentuk gelap yang berada betul-betul di bawah permukaan. Pada mulanya, pemerhati tidak berasa bimbang. Mereka percaya objek-objek itu hanyalah sekumpulan ikan lumba-lumba yang berenang di ombak sekitar kapal. Tetapi apabila kapal perang itu semakin menghampiri, kebenaran yang menakutkan muncul. Itu bukan ikan lumba-lumba. Itu adalah periuk api. Kapal itu telah memasuki kawasan periuk api. Dan dalam beberapa minit sahaja, ancaman tersembunyi itu akan mencetuskan satu rangkaian peristiwa yang akan membawa kepada pertempuran laut terbesar Amerika Syarikat sejak Perang Dunia Kedua. Komander Paul Reen, kapten kapal itu, menerima berita tersebut daripada para pemerhatinya dan mengambil alih kawalan situasi. Dia mengambil interkom dan membuat pengumuman kepada anak kapal. Saya rasa kita berada di kawasan periuk api. Saya mahu kamu semua pergi ke pos kesiagaan tempur masing-masing, tetapi naik ke bahagian di atas dek utama. Saya yakin kita boleh keluar dari sini. Komander Reen mengarahkan jurumudi untuk mengundur keluar dari kawasan periuk api dengan kelajuan minimum. Dia berharap untuk mengundur mengikut laluan yang sama seperti mereka masuk ke kawasan itu dan melarikan diri. Kelasi yang tidak terjejas bergegas ke stesen masing-masing dan anak kapal menahan nafas mereka. Mereka tahu setiap pergerakan, setiap pusingan dan setiap pelarasan kecil adalah perbezaan antara terus hidup atau bencana. Beberapa saat berlalu, kemudian minit pula. Untuk seketika, nampaknya Roberts akan berjaya melepaskan diri. Kemudian, pada kira-kira jam 5.10 petang, malapetaka berlaku. Sebutir periuk api kontak Sadaf 02 meletup tepat di bawah kapal itu. Satu lubang sebesar 15 kaki terhasil menembusi badan kapal itu. Lunas kapal, iaitu tulang belakang struktur kapal tersebut, hancur sepenuhnya. Air laut membanjiri bilik enjin. Di atas anjungan, gelombang kejutan menghumban Komander Reen melintasi dek. Kaki kirinya patah akibat hentakan itu. Situasi serta-merta menjadi tidak terkawal. Air yang melimpah deras mencabut enjin turbin gas yang besar sepenuhnya dari tapaknya. Hentakan itu memusnahkan mesin penting yang lain. Kapal kehilangan kuasa. Lampu terpadam dan ruang bawah menjadi gelap gelita. Asap beracun dari kebakaran memenuhi udara. Apabila sebuah kapal perang mengalami kerosakan yang begitu dahsyat, biasanya hanya ada satu akibat. Kapal itu akan terbelah dua dan tenggelam ke dasar laut yang gelap. Komander Reen enggan membiarkan perkara itu berlaku. Anak kapalnya telah lama memikirkan mimpi ngeri yang sama ini. Mereka telah meluangkan masa dan bersedia untuk menghadapi yang paling buruk, jelas Reen kemudian. Itulah mentaliti mereka. Kami berlatih, membuat latihan dan berlatih serta membuat latihan lagi sehingga anak kapal yakin bahawa kami boleh melakukan segala-galanya dengan lebih pantas dan lebih baik daripada sesiapa pun. Jadi, daripada meninggalkan kapal mereka, anak kapal berjuang untuk menyelamatkannya. Pasukan kawalan kerosakan segera bertindak. Mereka menutup luang yang banjir dan memadamkan kebakaran. Satu pasukan terdiri daripada juru teknik sonar, tukang kapal, tukang masak, juru radio dan kelasi boatswain bekerjasama untuk memasang sistem kuasa kecemasan dalam masa hanya 22 minit. Sementara pelaut lain melangkah melalui laluan yang dipenuhi asap, membawa peralatan dan menyelamatkan rakan sekerja yang cedera. Keadaan ini berterusan selama 7 jam yang memenatkan. Komander Reen diberi pilihan untuk meninggalkan kapal tetapi sentiasa menolak. Dan akhirnya, walaupun berdepan segala rintangan, anak kapal berjaya mengawal keadaan huru-hara itu. Mereka menstabilkan kapal, memadamkan kebakaran dan menghentikan banjir daripada merebak lebih jauh. Dengan semangat kental dan latihan tanpa henti, Samuel B. Roberts berjaya diselamatkan. 10 kelasi mengalami kecederaan parah, 4 orang melecur teruk, tetapi secara ajaib, tiada nyawa yang terkorban. Kapal perang itu kemudian ditunda ke pelabuhan berdekatan untuk dibaiki. Anak kapal telah menyelamatkan kapal itu. Tetapi bagaimana sebuah kapal perang Amerika yang canggih boleh terperangkap di dalam kawasan periuk api yang berbahaya? Perang Iran-Iraq yang kejam telah memasuki tahun ke-7. Kedua negara itu sedang berusaha sedaya upaya untuk menafikan sumber kepada pihak lawan dan mula menyerang kapal dagang yang tidak bersenjata secara agresif yang berlayar melalui Selat Hormuz.
Amerika Syarikat campur tangan dengan merancang Operasi Ernest Will. Ia merupakan salah satu operasi konvoi tentera laut terbesar pada abad ke-20. Berpuluh-puluh kapal perang Amerika yang lengkap bersenjata, termasuk Samuel B. Roberts, telah dihantar. Misi mereka adalah untuk mengiringi kapal tangki minyak Q-80 dengan selamat melalui kawasan tembak-menembak. Sehari selepas Roberts terkena serangan, penyelam tentera laut kembali ke lokasi kejadian dan berjaya mengangkat beberapa periuk api dari dalam air untuk pemeriksaan. Apabila nombor siri periuk api itu diperiksa, ternyata jelas siapa yang menanamnya. Bukti itu tidak dapat disangkal dan Amerika bersedia untuk melancarkan tindak balas ketenteraan yang tepat dan terhad. Amerika Syarikat sudah pun mengesan Iran memasang periuk api di Teluk sebelum itu dan memberi amaran kepada kerajaan negara itu yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Ruhollah Khomeini bahawa sebarang cubaan lanjut untuk mengganggu perkapalan di kawasan itu akan mengakibatkan tindak balas ketenteraan. Iran langsung tidak mengendahkan amaran itu. Bagi Presiden Ronald Reagan, inilah titik akhir kesabaran beliau. Beliau telah membenarkan serangan ketenteraan balas segera terhadap sasaran Iran. Amerika mahukan pembalasan. Komander-komander AS membina pelan pertempuran, sasaran dikenal pasti, objektif ditetapkan, kumpulan tindakan permukaan atau SAG dikumpulkan. Operasi Praying Mantis pun lahir. Yang tinggal hanyalah menarik picu. Fajar menyingsing pada 18 April. Dengan pasukan AS sudah bersedia, Iran langsung tidak tahu apa yang bakal berlaku. 3 SAG menerima misi khusus. Setiap kumpulan terdiri daripada sebuah kapal serangan amfibi dan 2 kapal pengiring berat. Tugas Bravo adalah untuk menyerang dan memusnahkan pelantar minyak Sasan dan Rakash yang kedua-duanya telah digunakan sebagai pangkalan tentera. Bagi pengawal revolusi Iran, objektif Charlie adalah untuk memusnahkan pelantar minyak Siri. Misi Delta lebih berbahaya lagi. Mereka mesti memburu dan memusnahkan sebuah kapal perang Iran sebagai tindak balas atas insiden Samuel B. Roberts. Sasaran utama mereka ialah fregat kelas Sam, Sahan dan Sabalan. Kedua-dua kapal ini telah menimbulkan kekacauan di seluruh teluk, menyerang kapal-kapal neutral walaupun selepas anak kapal mereka menyerah diri. Kedua-duanya dianggap sebagai sasaran utama di seberang Selat Hormuz dalam keadaan yang agak selamat di Teluk Oman. Menanti di sana ialah kumpulan tempur Foxtrot terdiri daripada kapal induk USS Enterprise dan kapal pengiringnya. Misi Foxtrot adalah untuk kekal di luar zon konflik, bersedia untuk memberikan sokongan udara. Semua elemen kini sudah bersedia dan permainan boleh dimulakan secara rasmi sekitar jam 8 pagi. Jet pejuang A-6 Intruder dan F-14 Tomcat berlepas dari dek kapal induk. Mereka terbang ke udara untuk memburu kapal frigat Iran. Pesawat serangan ringan LTVA-7 Corsair 2 kekal dalam keadaan berjaga-jaga di dek dan pesawat amaran awal udara E-2 Hawkeye juga bersedia. Sek Bravo menghampiri sasaran pertamanya, pelantar minyak Sasan. Sek ini terdiri daripada 2 kapal pemusnah, USS Merrill dan USS Lynn McCormick bersama kapal pengangkut amfibia USS Trenton. Ketika mereka menghampiri pelantar itu, Amerika Syarikat mengeluarkan amaran terakhir. Kapten James Perkins membuat siaran Terry Merrill dalam bahasa Inggeris, Arab dan Farsi. Mesej itu jelas. Sasan akan diserang. Dan mana-mana pekerja Iran di atas pelantar itu mempunyai 20 minit untuk beredar. Ada yang larikan diri dengan petunda. Yang lain memilih untuk kekal di tempat mereka, bersembunyi dan bersedia untuk bertempur. Apabila tempoh tamat, Sek Bravo melancarkan serangan dahsyat ke atas pelantar minyak itu. Pemusnah Amerika membuka tembakan, menyasarkan struktur itu dengan meriam tentera laut 5 inci. Peluru-peluru awal meletup di udara jauh dari pelantar itu. Ini adalah peluang terakhir untuk menyerah diri. Orang Iran enggan. Mereka menghalakan meriam anti-pesawat berkembar 23mm mereka ke arah kapal perang. Mereka melepaskan tembakan. Ia adalah kesilapan maut. Senjata mereka tidak setanding dengan kapal pemusnah tentera laut AS. Kebanyakan peluru yang ditembak tidak sampai pun ke sasaran. Kapal Merrill memusnahkan senjata Iran dengan mudah. Sementara helikopter AH-1 Cobra Mariner menghampiri pelantar itu, melancarkan peluru berpandu tow untuk menghapuskan baki tentangan. Baki orang Iran yang tinggal sedar, mereka langsung tiada peluang untuk terus hidup dan meminta gencatan senjata. Salah satu petunda kembali ke struktur yang berasap itu untuk memindahkan anggota pengawal revolusi.
Setelah pelantar minyak itu bebas daripada manusia, satu skuad marin turun pantas menggunakan tali ke atas struktur tersebut, mengumpul maklumat isikan dan memasang 1,200 paun bahan letupan C4. Beberapa minit kemudian, pos kawalan Iran itu meletup menjadi bola api yang boleh dilihat dari bermil-mil jauhnya. Satu sasaran telah dihapuskan sepenuhnya. Tetapi armada Amerika masih belum selesai. Pada masa yang sama, SAG Charlie melancarkan serangan yang sama ke atas pelantar minyak Siri. Di sana, Komander SAG mengeluarkan amaran. 20 minit yang sama. Tinggalkan kawasan atau hadapi kematian yang pasti. Rancangannya mudah. Kapal pemusnah akan memusnahkan pertahanan pelantar dengan tembakan berat sebelum menghantar pasukan Navy SEALs untuk menamatkan misi. 25 minit selepas mengeluarkan amaran, kapal pemusnah mula melepaskan tembakan. USS Beckley dan USS Wainwright melancarkan serangan bertubi-tubi dengan peluru 5 inci dan tembakan 76mm ke arah pelantar itu. Sekali lagi, pengawal revolusi memutuskan untuk membalas tembakan menggunakan senjata anti pesawat yang langsung tidak mampu mencapai kapal perang Amerika, apatah lagi menyebabkan sebarang kerosakan kepada mereka. Helikopter serang Cobra mara ke hadapan untuk membersihkan laluan, sementara Navy SEALs menunggu di dalam helikopter pengangkut. Senjata anti pesawat Iran tidak berguna terhadap kapal perang, tetapi cukup kuat sehingga helikopter Amerika terpaksa berundur. SAG terpaksa bergantung kepada tembakan meriam kapal sahaja untuk memusnahkan pelantar minyak itu. Peluru berat menghujani struktur itu, kebakaran dan letupan sekunder melemahkan integriti struktur pelantar tersebut. Pelantar itu secara literal sedang mencair. Komander SAG membuat keputusan. Tidak lagi perlu untuk serangan darat. Pasukan SEALs akan kembali ke pangkalan operasi. Praying Mantis berjalan seperti yang dirancang. 2 pelantar minyak telah berjaya dimusnahkan dan SAG Bravo sudah dalam perjalanan ke sasaran seterusnya, iaitu pelantar minyak Rakash. Mereka berada di separuh jalan apabila Washington mengeluarkan arahan mengejut. Mereka membatalkan serangan ke atas pelantar Rakash. Ia adalah satu jeda oleh tentera Amerika Syarikat untuk meredakan tekanan dan mengurangkan ketegangan situasi. Ini adalah detik yang penting. Ia adalah peluang untuk Iran berundur dan menerima kekalahan. Amerika telah memberikan tindak balas yang dahsyat terhadap serangan periuk api terhadap Samuel B. Roberts. 2 sasaran bernilai tinggi telah berjaya dimusnahkan. Satu mesej yang jelas telah dihantar dan Iran sedang diberi pilihan untuk terus hidup dan bertempur lagi pada hari lain. AS menawarkan belas ihsan, tetapi Iran enggan menerimanya. Pada sekitar jam 11 pagi, pengawal revolusi Iran mengerahkan sekumpulan bot laju Bok Hammer kecil ke Teluk Parsi. Mereka dilengkapi dengan mesingan berat dan pelancar bom tangan berkuasa roket. Misi mereka adalah untuk mencetuskan kekacauan sebanyak mungkin, menembak ke arah mana-mana kapal yang mereka temui tanpa menghiraukan sama ada ia kapal tentera atau awam. Panggilan kecemasan memanjiri pusat arahan AS dengan laporan pelbagai jenis kapal diserang. Bot laju itu menyasarkan pelantar minyak Panama dan kapal tangki British. Sebuah kapal bekalan AS juga diserang oleh Bok Hammers. Masa untuk meredakan keadaan sudah berakhir. Amerika Syarikat tidak boleh membiarkan Iran terus menyerang kapal dagang yang tidak bersalah. Washington mula bertindak tegas. Komander mengarahkan jet penyerang A-6 Intruder berlepas. Pesawat penyerang subsonik segala cuaca ini memburu bot laju tersebut, menjatuhkan bom kelompok Rock Eye di kawasan sekitar mereka. Salah satu bot tersebut tenggelam, manakala yang lain mengalami kerosakan. Mereka yang terselamat melarikan diri ke arah Pulau Abu Musa yang dikuasai Iran. Serangan amaran yang tepat kini telah berubah menjadi perang laut secara besar-besaran. Kemudian, radar menyala. Sebuah kapal Iran bergerak terus ke arah armada Amerika. Ia adalah bot peronda Joshan. Sekitar tengah hari, Joshan menghampiri kumpulan Charlie dengan sangat berbahaya. Di atas kapal USS Wainwright, Kapten James Chandler memerhati skrin radarnya. Dia tahu dengan tepat apa yang boleh dilakukan oleh bot musuh ini. Laporan isikan mengesahkan Joshan adalah satu-satunya kapal dalam tentera laut Iran yang dilengkapi dengan peluru berpandu anti kapal harpun. Chandler enggan memberi peluang kepada Joshan untuk melepaskan tembakan, tetapi dia juga mahu mengelakkan peningkatan ketegangan yang tidak perlu. Dia menghantar amaran yang jelas melalui radio, kemudian satu lagi dan satu lagi. Setiap kali Kapten Iran mengabaikan rayuan pihak Amerika, Lieutenant Commander Abbas Malik dengan tenang menjawab,
Saya sedang menjalankan tugas saya. Saya berada di perairan antarabangsa dan tidak akan melakukan sebarang serangan provokatif. Chandler mengeluarkan 5 amaran berasingan. Dia memastikan radar kawalan tembakannya sentiasa terkunci rapat pada badan kapal musuh. Menjelang jam 12.15 tengah hari, Joshan berada hanya 13 batu jauhnya. Chandler menghantar satu mesej terakhir yang sangat jelas. Berhenti dan tinggalkan kapal. Saya berniat untuk menenggelamkan anda. Joshan enggan berhenti. Ia memunci radarnya sendiri pada windright dan melancarkan harpun. Ini mencetuskan satu-satunya peluru berpandu antara kapal dalam sejarah tentera laut Amerika Syarikat. Harpun ialah bom terbang. Ia meluncur di atas permukaan ombak. Pada kelajuan 600 batu sejam, Wainwright segera melancarkan kanister chaff dan mengaktifkan langkah balas elektronik untuk mengaburkan senjata yang sedang menghampiri. Peluru berpandu itu terbang melepasi bahagian kanan kapal. Ia tersasar dari badan kapal Amerika hanya sejauh 100 kaki. Chandler menghubungi USS Simpson dan memberikan arahan untuk melepaskan tembakan. Beberapa saat kemudian, sebuah peluru berpandu dilancarkan, memecut sehingga 1,900 batu sejam dan menghentam sisi kapal Joshan. Hanya dalam masa 15 saat kemudian, 4 lagi peluru berpandu menyusul. Kapal Joshan dengan cepat menjadi bangkai yang terbakar. Kapal-kapal Amerika Syarikat mendekat dan menamatkannya dengan bedilan terakhir artileri berat kapal perang. Lautan kini terbakar. Namun, Iran masih enggan mengalah. Mereka memutuskan untuk meningkatkan serangan ke udara. F-4 Phantom berlepas dan menghampiri USS Wainwright. Kapal perang Amerika itu dengan tenang menjejaki mereka di radar. Ketika mereka menghampiri Sakcali, Kapten Chandler memberikan arahan. Kapal itu melepaskan sepasang peluru berpandu RIM-67 standard. Salah satu daripadanya mengenai sasarannya secara langsung, meletupkan sebuah jet F-4 di udara. Dua yang lain terus berpatah balik dan melarikan diri. Serangan balas udara itu adalah satu kegagalan mutlak. Mana-mana tentera yang rasional pasti akan menyerah kalah. Iran memilih untuk terus berdegil, kehabisan pilihan dan masih enggan meredakan keadaan serta mengakui kekalahan. Iran beralih kepada satu-satunya aset yang masih tinggal. 2 frigat kelas SAM, Sahan dan Sabalan. Inilah kapal perang yang memang diburu oleh tentera laut AS. Sekitar jam 1 petang, kumpulan Delta mengesan Sahan tepat di luar Selat Hormuz. Laksamana Anthony Lace mengarahkan pesawat ke langit untuk mengesahkan sasaran secara visual. Sebuah pesawat A-6 Intruder yang dipandu oleh Komander Arthur Bud Langston terbang lebih dekat untuk melihat dengan lebih jelas. Pihak Iran melepaskan tembakan, menggunakan senjata anti pesawat dan peluru berpandu permukaan ke udara untuk cuba menembak jatuh jet Bud dari langit. Bud mengelak kesemuanya dan dengan tenang mengeluarkan amaran. Saya akan menenggelamkan kamu dalam masa 5 minit. Dia memberi peluang singkat kepada mereka di atas kapal untuk menarikan diri. Kemudian, dia menunaikan janjinya. Dia melepaskan peluru berpandu harpun. Ia meletup tepat di belakang jambatan kapal itu. Asap tebal berkepul-kepul naik ke langit. Pesawat A-6 milik Bud bersama pesawat lain kemudian menyerang dengan bom berpandu laser dan bom berangkai. Sahan benar-benar lumpuh. Ia terbakar selama 4 jam. Kemudian, api itu sampai ke gudang peluru. Seluruh kapal meletup dalam satu letupan besar. Dianggarkan 45 anak kapal terbunuh dalam letupan itu. Iran telah kehilangan sebuah frigat, tetapi mereka memutuskan untuk mencuba nasib sekali lagi dan menghantar Sabalan ke Teluk Parsi. Lieutenant Commander James Engler melihat frigat itu dari kokpit pesawat A-6 Intruder miliknya dan menyelam ke arahnya, melepaskan bom berpandu laser seberat 500 pound tepat ke dalam cerobong asap Sabalan. Letupan dalaman memusnahkan kapal itu dari dalam keluar. Bahagian buritan terus mula tenggelam. Pesawat Amerika berlegar di atas, bersedia untuk menamatkan tugas itu. Kemudian, arahan pun diterima. Washington mengarahkan tentera untuk menghentikan operasi. Presiden Reagan merasakan orang Iran sudah cukup menerima pengajaran. Selama sehari, kapal Sabalan yang masih berasap itu perlahan-lahan ditarik kembali ke pelabuhan. Menjelang matahari terbenam, Iran telah kehilangan 2 pelantar minyak besar, Sahan, Joshan dan 3 bot laju telah musnah. Sebuah F-4 Phantom telah ditembak jatuh dari langit.
56 orang Iran terkorban. Dalam tempoh 8 jam sahaja, Amerika Syarikat telah menghapuskan separuh daripada armada permukaan Iran yang masih beroperasi. Sebaliknya, tentera Amerika hanya kehilangan sebuah helikopter bersama 2 anak kapalnya. Ia merupakan pembantaian sepihak yang sangat efisien. Iran telah diberi banyak peluang untuk mengalah. Mereka tetap enggan. Tunjuk kuasa teknologi yang menakutkan ini menunjukkan tahap ketepatan yang sama persis yang akan digunakan oleh Amerika dan Israel beberapa dekad kemudian. Untuk melihat dengan tepat bagaimana sekumpulan jet pejuang Israel berjaya melakukan pembunuhan sempurna terhadap pemimpin tertinggi rejim itu pada hari pertama Perang Baru. Klik video di skrin anda sekarang dan kita akan jumpa anda di medan perang seterusnya.